Jadi isu besar macam gambaran yang kita sebut tadi adalah isu politik lah, isu politik. Dan KS pun podcast politik, isu semasa, dan tak boleh kita nafikan dalam seminggu dua ni agak hangat dan ada beberapa isu berkait. Dan saya rasa kita mulakan dengan antara isu besar di asas ini ialah soal kontroversi berkenaan dengan Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana bermula dengan laporan berita Malaysia Kini dan juga Bloomberg yang secara keseluruhannya menuduh dan mendakwa bahawa Tan Sri Azam memiliki saham dalam syarikat-syarikat ataupun kaunter-kaunter tertentu yang menimbulkan beberapa persoalan. Satu ialah jumlah pegangan saham itu melepasi had yang sepatutnya. Saya dipahamkan RM100,000 had untuk mana-mana penjawat awam. Dan persoalan kedua ialah adakah pembelian dan penjualan saham ini terkait dengan mana-mana individu yang goreng lah ataupun yang mempunyai kepentingan untuk ataupun maklumat dalaman, insider info yang membolehkan sesiapa ada maklumat tersebut untuk untung daripada saham itu. Sudah tentu sebagai Pesuruhjaya SPRM, dakwaan ataupun persoalan ini sangat serius kerana ia terkait kepada isu ketiga, adakah yang paling serius bagi saya, adakah mana-mana tindakan SPRM untuk tangkap ataupun menahan ataupun mempublisitikan penahanan mana-mana individu berkait dengan nombor 1 dan nombor 2 tadi, iaitu apa yang disebut corporate mafia lah. Dia kenakan orang, ni dakwaan dia kenakan orang dengan tangkapan, akan menyebabkan orang tu terpaksa jual saham pada harga yang rendah kepada mana-mana geng ini, dan di situ pun kalau SPRM terbabit, maka sudah tentu ini adalah isu integriti yang sangat-sangat besar. Membawa kepada kritikan, membawa kepada pergaduhan besar yang saya lihat pada tahap paling tinggi antara Datuk Sri Rafizi dan juga Datuk Sri Anwar, walaupun PMX belum lagi respon secara direct, tetapi Rafizi sudah sangat besar lah menyebut bahawa Tan Sri Azam Baki kena direhatkan dan mempersoalkan kenapa PMX tidak mengikut apa yang sepatutnya dibuat, dan menzahirkan inkonsistensi antara kenyataan PMX waktu menjadi ketua pembangkang bila Tan Sri Azam Baki punya masalah saham ni mula bangkit pada tahun 2022. PMX sebut patut direhatkan, tapi sekarang berlainan pula suara je. Jadi saya dah cuba rumuskan apakah dakwaan itu, apakah respon politik, termasuklah saya tak sebut tadi demonstrasi yang berlaku beberapa hari lepas, dan persoalan tentang peranan PMX sendiri yang dilihat tidak konsisten dengan sebelumnya. Dari segi tidak konsisten tu memang dah dijangkakan lah, sebab selama 3 tahun ni kita melihat bahawa mereka yang berada di dalam kerajaan pada hari ini, terutamanya daripada Pakatan Harapan, terpaksa menerima dan mengambil pendirian yang sangat berbeza daripada kehidupan lama mereka, past life mereka. Termasuk Rafizi semasa dia ada di dalam kerajaan. Saya tak pasti kalau dia ada dalam kerajaan dia akan cakap ke tidak. Dia hanya cakap sekarang ni sebab dia dah letak jawatan disebabkan dia kalah pada pemilihan timbalan presiden. So itu kita kena highlight juga. So yang soal tidak konsisten ni memang saya dah jangka. Saya dah predict bahawa pendirian PM mesti akan bercanggah dengan pendirian lama dia bila pada tahun 2022 timbul berita yang mengatakan bahawa ada pegangan saham. Lepas tu Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, menyatakan bahawa pegangan itu, pembelian itu dibuat oleh adik beliau menggunakan akaun CDS ataupun akaun saham beliau. Anwar telah keluar kenyataan, macam Syaril kata tadi lah, mesti letak jawatan. Hari ini bukan hanya tidak kata mesti letak jawatan, tapi dah disambung kontrak selama beberapa kali, 3 kali. So itu satu. Saya cara beginilah. Okay, for the record, kita juga kena sebut bahawa Tan Sri Azam telah menghantar letter of demand kepada Bloomberg menuntut 100 juta atas laporan yang dia kata berunsur fitnah, dan Tan Sri Azam kata dia akan fight. So kita establish bahawa Tan Sri Azam dia tidak senyap, dia keluar dan dia kata saya sedia untuk disiasat
dan saya dah hantar satu surat daripada Peguam kepada Bloomberg untuk menarik balik berita tersebut, ya. So kita establish bahawa Tan Sri Azam dia rasa dia tak buat apa-apa kesilapan dan dia ofensif, dia cuba untuk membersihkan nama dia. Okey, pertamanya saya kecewa sebab bila ditanya bila sebelum mesyuarat Jemaah Menteri ditanya kepada Perdana Menteri pada satu majlis, bukan satu sidang akhbar. Saya nampak video dia tengah jalan, lepas tu wartawan cuba menjolok mic kat dia berhenti. Jarang untuk Perdana Menteri berhenti bila dijolokkan mic, ya. Perdana Menteri biasanya dia akan ambil sidang akhbar bila keadaan itu terkawal, tersusun dan sebagainya. Jolok mic ni biasanya level menteri lah. Level menteri. Dulu Bobby selalu bagi wartawan jolok mic kepada saya tak tahu kenapa. Tapi dia jolok mic kepada PM. Lepas tu PM kata apa? PM kata ini penyakit. Kerajaan akan pecah dalam maki Datuk Seri. Orang buat kerja nak pecah sebab apa? Nak ambil yang perasuah tak kak? Dia ada saham satu. Ini masalah. Biar dia baca penjelasan dia lah. Ini satu penyakit ke orang buat kerja, you maki buat apa? Wrong. Dengar penjelasan masing-masing. Okey, terima kasih. Something like this lah. Ni penyakit bila nak kacau orang yang buat kerja. Betul? Something like kenapa nak tukar dia orang tengah buat kerja, baca penjelasan dia. Baca penjelasan ini dia. Penyakit bila nak kacau orang yang buat kerja. Tu dia kata takkan nak ganti dengan perasuah. I mean, what kind of response is that? That's PMX when he is angry response lah. Ya, tapi dan dah beberapa kali seorang Perdana Menteri tak boleh jawab begitu. Isu ini, sama ada isu ni betul ataupun tidak, tetapi tuduhannya adalah serius. Tuduhannya adalah berkaitan dengan integriti agensi yang menjaga integriti negara. Jadi you cannot dismiss macam itu. Sepatutnya apa yang PM sepatutnya cakap kalau dia nak jawab lah wartawan pada hari tersebut adalah, okey, ini adalah tuduhan yang berat, kita akan bincang dalam Jemaah Menteri esok dan kita akan buat satu keputusan bagi menubuhkan sebuah siasatan yang bebas untuk memastikan apa sebenarnya yang berlaku. Sama ada kelanggaran dari segi perkeliling tata kelakuan dan pengurusan tata tertib gawai awam, itu pertama. Yang kedua, dan ini berkait dengan keputusan Jemaah Menteri Syaril. Yang pertama, saya kecewa dengan jawapan Perdana Menteri pada hari tersebut yang kata, oh dia buat kerja, biarlah jangan kacau. Maknanya kalau kita buat kerja, rajin buat kerja tapi kita melakukan jenayah, okey lah. So itu message yang diberi kepada orang ramai yang saya rasa tak sepatutnya begitu. Yang kedua, bila Jemaah Menteri buat keputusan, ni Fahmi umumkan selepas mesyuarat Jemaah Menteri, ditubuhkan satu jawatan kuasa. Saya nampak they could have done better with the jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni siapa? Diketuai oleh Peguam Negara Tan Sri Dusuki, yang dianggotai oleh Tan Sri Wan Dahlan, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, dan juga Datuk Johan Marekan, Ketua Setiausaha Pembendaharaan KSP. Tiga-tiga ni adalah orang yang dilantik oleh Perdana Menteri. AG dilantik oleh Perdana Menteri dengan perkenaan Yang Tuan Agong. KSP nama dia mesti pergi kepada Perdana Menteri, dan KPPA nama dia mesti pergi kepada Perdana Menteri. Saya tahu sebab saya berada dalam kerajaan. Tiga-tiga lapor kepada Perdana Menteri. So nampak macam dari segi pembentukan jawatan kuasa itu tidak memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa ia adalah bebas. Saya nampak Tan Sri Azam kata saya ready untuk disiasat. Jadi kalau tuan punya badan kata dia ready untuk disiasat, tubuhkanlah jawatan kuasa yang nampak sedikit bebas. Ada cadangan daripada, saya tak pasti siapa, Ram Kapal mungkin, yang siapa? Wong Chen ataupun Ram Kapal yang cadangkan nama Tun Maimun, Tengku Tun Maimun, bekas Ketua Hakim Negara. Itu memberi keyakinan kepada ramai sebab dia dilihat sebagai seorang hakim yang ada integriti, yang bebas waktu menjadi Chief Justice. Barulah orang kata, oh kalau ini adalah jawatan kuasa dia ataupun the investigating committee, kita boleh terima dia punya keputusan. Bukan saya nak
menidakkan integriti Tan Sri Dosuki, AG, KPPA dan KSP. I know many of these guys. Tetapi optik dia tak cantik sebab they all report to the same person, Prime Minister. Yang kedua, Syaril, saya risau sebab ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara bahawa mereka akan panggil Datuk Tan Sri Azam untuk menjelaskan dari segi pemilikan saham sama ada ia melanggar tata kelola ataupun perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA. That's not the biggest issue. The biggest issue adalah tuduhan daripada Bloomberg yang menyatakan bahawa ada apa yang sebut tadi? Corporate mafia di Malaysia. Itu dia. Dan saya melihat ini adalah masa yang terbaik untuk SPRM diberikan peluang untuk menjelaskan sama ada ini betul ke tidak. Sebab tuduhan satu terhadap Tan Sri Azam, okey, kita bagi peluang kepada Tan Sri Azam untuk menjelaskan, ya, dan kita bagi peluang kepada institusi lain seperti SSM, seperti JPA untuk menjelaskan sama ada peraturan tersebut diubah ataupun tidak. Kenapa tiba-tiba dikeluarkan daripada database SSM nama Tan Sri Azam. Semua kita boleh minta penjelasan. Tetapi yang lebih saya rasa ketara dari segi tuduhan daripada Bloomberg adalah berlakunya corporate mafia. Maksudnya SPRM digunakan untuk menekan beberapa pemilik syarikat dengan ugutan, siasatan, tuduhan bahawa kalau mereka tidak jual kepada orang tertentu, SPRM akan terus dengan tindakan untuk siasat dan untuk membawa pertuduhan di mahkamah. Itu serius, ya. Saya tak kata betul ke tidak sebab ini tuduhan daripada Bloomberg, but that is what needs to be explained. So saya rasa kita pergi satu-satu, KJ. Satu ialah isu dia sendiri, dan KJ dalam komen akhir tadi telah menjelaskan, saya pun setuju, itu dakwaan yang paling serius sekali. Tapi itu dakwaan yang boleh berlega. Tapi bila dah keluar dalam Bloomberg, saya rasa wajar dijernihkan dan SPRM tak boleh hanya semata-mata kata, oh, benda ni tak betul. Corporate mafia ni dakwaannya tak tepat. Sebab dakwaan itu serius, perlu menunjukkan tidak setiap kali kita menangkap orang atau setiap kali kita pakai baju oranye kan orang, setiap kali dia muncul untuk di depan kamera, setiap kali kita bagi tahu media bahawa simpulan telah ditahan, semua ini adalah berasaskan benda yang betul ataupun fakta yang membolehkan kita buat perkara itu. Misalnya, saya nak tanyalah, mungkin ada satu kaedah, kita tunjukkan jumlah orang yang telah ditahan oleh SPRM versus orang yang sebenarnya didakwa di mahkamah. Kalau you tangkap 10 orang dan hanya satu orang saja didakwa, tidakkah itu menimbulkan kenapa apa yang jadi 9 tu? Adakah memang no issue whatsoever and why was he arrested atau she arrested? Sebab macam KJ boleh bayangkan, dan saya rasa pendengar kita boleh bayangkan, kalau orang itu tak ada buat salah tapi telah dipakai baju oranye, kesan bukan hanya kesan reputasi, tapi kesan emosi kepada orang itu sangat besar dan boleh memberi kesan berpanjangan terhadap kejayaan seseorang itu. Stigma yang pergi kepada orang tu bila dah pakai baju oranye tak boleh kita nafikan. So saya rasa itu benda yang macam KJ sebut perlu dijernihkan, dan seperti mana dijelaskan tadi, jawatan kuasa siasatan itu telah menjelaskan itu bukan mandat mereka. Kan? Dia hanya nak siasat soal pemilikan saham itu adakah melanggar peraturan. Tidak bermaksud isu pemilikan saham itu tak jadi satu isu lah. Itu pun perlu dijernihkan. Itu isu Syaril, tapi saya nampak bahawa itu just isu teknikal. Dan boleh betul. Adakah anda telah dah dilupuskan, dah declare dalam Hermes kan? Dengan dalam Hermes. Hermes. Saya jangkakan dia akan just boleh dijelaskan bahawa secara technicality tidak salah. Kan? Secara technicality tidak salah. Tetapi yang lebih besar itu tak nampak jawatan kuasa itu akan siasat. Dan KJ telah pun bangkitkan, saya pun setuju dari segi keahlian jawatan kuasa itu kurang cantik lah. Kurang cantik bukan hanya dari segi optik, tapi ia menimbulkan lagi ataupun menguatkan tanggapan dan juga mengukuhkan apa yang akan disebut oleh Rafizi dan lain-lain, bahawa ini adalah jawatan kuasa yang tak bebas. Siasatan ini tidak akan bebas. Jadi bila benda itu berlaku, apa saja keputusan jawatan kuasa ni tidak akan memuaskan hati mereka yang merasakan benda ni ada sesuatu yang berselindung. Kedua, KJ sebutkan tadi bahawa KJ dah agak yang inkonsistensi tu akan ada lah. PM sebagai pembangkang dengan PM sebagai PM akan cakap dua benda yang berlainan. I think it's quite a serious inconsistency. Sebab kalau kita lihat even penjelasan PMX waktu doorstop itu yang kena jolok mic itu, dia kata baca penjelasan dia dulu.
dulu Tan Sri Azam Baki pun ada penjelasan juga tahun 2022. Dia tak nak baca. Kenapa PMX boleh ambil respon yang berlainan. Jadi saya rasa kena PMX dan penyokong-penyokong mereka kena sedar lah bahawa inkonsistensi ni jangan dibakulkan, sampahkan saja. Dan bila orang bangkitkan, saya tengok cara mereka serang mungkin politik dalaman perang saudara dalam PKR ni. Itu kita akan sentuh selepas ni lah. Tapi saya boleh andaikan, saya boleh agak benda itu mungkin lahir daripada perang saudara PKR, tapi dia akan diterjemahkan kepada sikap yang sama kepada sesiapa yang membangkitkan persoalan ni. Ya. Membangkitkan persoalan inkonsistensi ni, dia akan cakap macam-macam, walaun lah atau whatever lah. Lepas ni kita pula kena. Saya boleh bayangkan itu berlaku. Tapi saya rasa ni persoalan yang adil, yang mungkin perlu dijawab dengan nada. Saya dah sebut pada episod akhir mungkin tahun 2025 ataupun awal 26, saya berharap bahawa PMX boleh menukar nada dia. Menukar nada dia sedikit supaya tak sentiasa marah orang. Bila anda sentiasa marah orang sedangkan ada persoalan yang legitimate berbangkit, maka penjelasan anda pun dah macam tak berapa ampuh lah. Jadi bila dia sebut contohnya dalam persidangan Kongres Keadilan Selangor ataupun mana-mana yang dalam negeri-negeri punya tour sekarang ni, even retorik asas dia iaitu sakau pun sudah mula ditertawakan oleh penyokong PH sendiri, yang menganggap macam mana you boleh cakap tentang sakau sekarang ini sedangkan ada satu gajah di depan mata yang tidak diuruskan dengan sebaiknya. Jadi mungkin bukan sekarang nak bercakap tentang sakau, selesaikan yang ni dulu ataupun uruskan dengan lebih baik, dan 3 bulan kembali boleh kembali cakap tentang sakau, tentang bagaimana kita perjuang reformasi dan perjuang rasuah, anti rasuah dan sebagainya. But now is not the time. Tapi seolah-olah ada tak nampak, kenapa mereka tak nampak benda ni? Yang membawa saya pada persoalan paling asas KJ, adakah PMX dikelilingi oleh mereka yang sentiasa mengatakan you are the best dan there's no problem and you can be aggressive, sedangkan ground saya rasa sedang dalam hal ini terutamanya banyak persoalan legitimate yang dibangkitkan. Kerana dalam hal ini dia beginilah, Maharaja dah bogel, Emperor's New Clothes. Maharaja dah bogel, tetapi pengampu-pengampu di keliling Maharaja terlalu takut untuk sebut bahawa tuanku sedang bogel. Okay. Ya. No. Itu terjemahan bahasa Melayu lah kepada Tapi yang rasa benda ni kasar sangat, tolong baca Google ataupun AI Emperor's New Clothes supaya dia faham sikit apa bayangan yang KJ sampaikan. Sebab saya rasa ada cara lain. Saya dah bagi hint dah tadi macam mana nak buat jawatan kuasa yang lebih bebas, go through the motions. Yes. Sebab saya melihat sebab sekarang ni, okay, to be fair kepada SPRM, saya nampak ada beberapa siasatan, tindakan SPRM yang sangat-sangat boleh dipuji, tak pernah buat sebelum ini. Bayangkan, tak pernah ada Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat yang telah pun dituduh di mahkamah atas isu rasuah. Ini kira pegawai-pegawai tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dari segi kedudukan kita dalam Corruption Perception Index meningkat. So kita terima bahawa memang ada peningkatan di bawah SPRM, di bawah Tan Sri Azam Baki. Tetapi bila berlaku tuduhan yang serius begini, sepatutnya diambil peluang ini untuk cepat dan secara tuntas membersihkan nama dengan cara yang paling berkesan, iaitu cara yang telus dan cara yang dipercayai oleh orang ramai. Kalau tidak, semua tindakan bagus yang dibuat oleh SPRM selama ini mungkin akan dilihat sebagai mungkin dia tidak akan dapat kredit yang sepatutnya sebab dibelenggu dengan masalah tuduhan terhadap satu, Tan Sri Azam Baki, dan kedua yang lebih besar lagi adalah tuduhan corporate mafia yang wujud di kalangan SPRM. So what I'm trying to say is that there's good that's been done. Ya, kita akui benda tu. Tetapi ini sangat serius dan sepatutnya digunakan peluang ini macam saya sebutkan tadi untuk menjelaskan dan membersihkan institusi dan juga nama SPRM dan juga Tan Sri Azam dengan cara yang tidak memberi peluru kepada orang macam Rafizi lah. Sebab saya nampak semua tindakan yang dibuat oleh kerajaan setakat ini lebih banyak memberi peluru kepada detractors dan juga pengkritik. Ya, saya setuju. Saya tak pasti sama ada kesungguhan dalam pentadbiran madani sekarang ini yang dikelilingi PMX untuk
persuade dia lah untuk ambil a different tack lah, ambil langkah yang sedikit berbeza, rentak yang berbeza, yang juga boleh mencapai mungkin matlamat sama yang beliau nak tanpa perlu memberi peluru. Ya, tapi Syaril, masalahnya Syaril mengharapkan rentak yang sedikit berbeza. Tetapi masalah dia bila dah dipolitikkan dan bila dah disangkut pautkan dengan perang saudara dalam PKR, kedudukan dua-dua belah pihak ni menjadi lebih macam mana? Entrenched dah. Lebih entrenched lah. Lebih. Dia tak akan mundur. Dia tak akan mundur sebab dia lihat kalau saya berundur, maknanya saya mengiyakan tuduhan Rafizi. Rafizi kata kalau saya berundur, saya akan kehilangan momentum yang saya dah bina untuk menjadi third force hero ke apa benda lah.